Bahagian hadapan feri melanggar dan menembusi kapal tangki itu. Hentaman tersebut menyebabkan minyak terpercik ke atas air dan ke seluruh dek feri. Satu bola api yang menjulang tinggi meletus di antara kedua-dua kapal itu, seperti gunung berapi yang meletup di atas air hitam. Pada tahun 1967, Camel Lad dari Birkenhead di UK membina sebuah feri kereta dan penumpang yang dinamakan Koningin Juliana, juga dikenali sebagai Queen Juliana. Sebuah syarikat Belanda menggunakannya untuk menjalankan laluan antara Horwich dan Hook of Holland. Feri itu berukuran 131 meter panjang dan 20.5 meter lebar. Ia seberat 6,682 tan dan boleh mencapai kelajuan sehingga 21 knot. Pada September 1985, feri itu telah dijual kepada Navarma Lines dari Itali yang menjalankan laluan antara Perancis, Itali dan pulau-pulau berhampiran. Navarma Lines kemudiannya menukar namanya kepada Moby Lines dan feri itu dikenali sebagai Moby Prince. Ia berpindah ke rumah barunya, Pelabuhan Livorno, Itali, di mana ia berkhidmat di laluan tetap antara Livorno dan Olbia. Kapal tangki minyak Agip Abruzzo telah dibina pada tahun 1976 di Ital Cantieri di Trieste. Ia berukuran 330 meter panjang dan lebih sedikit daripada 50 meter lebar. Ia boleh membawa 253,000 tan minyak dan bergerak pada kelajuan 16 knot. Pada tahun 1987, sebagai tindak balas kepada keperluan pasaran, kapal tangki itu telah dipendekkan kepada 267 meter yang mengurangkan kapasiti muatannya kepada 149,000 tan minyak. Pada 9 hari bulan April tahun 1991, Agip Abruzzo tiba di Livorno dari Mesir. Kapal tangki itu dimiliki oleh Internazionale Idrocarburi atau ENI yang bermaksud Pihak Berkuasa Hidrokarbon Kebangsaan dalam bahasa Itali, sebuah syarikat minyak dan gas utama Itali. Ia mempunyai 82,000 tan minyak mentah ringan Iran di dalam tangkinya. Pelabuhan Livorno, yang dipanggil Leghorn dalam bahasa Inggeris, adalah pelabuhan utama Tuscany dan salah satu pelabuhan terpenting Itali untuk penumpang dan kargo. Kawasan utama pelabuhan ini dipanggil Lembangan Florence. 3 pemecah ombak melindungi pintu masuk. Pemecah ombak Veglia menjaga pintu masuk selatan, pemecah ombak Curvilinear dan Diga della Meloria membentuk satu pemecah ombak panjang di sebelah barat, dan Diga del Mazzocca terletak di barat laut. Kapal-kapal masuk dan keluar melalui pintu masuk selatan di antara hujung selatan pemecah ombak Curvilinear dan hujung barat pemecah ombak Veglia. Saluran itu kira-kira 190 meter lebar dan 15 meter dalam. Di antara pintu keluar Lembangan Florence dan pintu masuk selatan, berdiri Menara Amaran Maritim Livorno. Menara itu mempunyai pandangan menyeluruh dan menghubungkan kapal dengan terminal dan pengendali pelabuhan. Ia merekodkan bila bot tiba dan berlepas, memerhati pergerakan di pelabuhan, memantau keadaan cuaca dan memastikan trafik kapal sentiasa dimaklumkan. Pada 10 April, selepas berhenti selama 24 jam, Moby Prince bersiap untuk perjalanan rutinnya selama 7 jam, meninggalkan pelabuhan Livorno dan menuju kembali ke Olbia di Sardinia. Cuaca cerah dan 75 penumpang menaiki feri bersama 66 anak kapal jauh di bawah kapasiti kapal yang boleh memuatkan 1,200 orang. Pada pukul 9.55 malam, sejurus sebelum berlepas, jurupandu pelabuhan menaiki Moby Prince. Kapten Moby Prince, Ugo Cessa, seorang kapten berpengalaman yang terkenal dengan ketepatan dan profesionalismenya, menyerahkan kawalan kepada jurupandu yang akan membimbing kapal keluar dari pelabuhan. Seorang jurupandu pelabuhan sentiasa mengiringi kapal seperti feri masuk dan keluar dari pelabuhan kerana mereka mengetahui perairan tempatan, arus dan dasar laut. Pada pukul 10.03 malam, tali tambatan feri dilepaskan dan ia mula bergerak keluar dari pelabuhan. Semasa ia meninggalkan pintu masuk pelabuhan, ia berselisih dengan sebuah kapal lain yang sedang masuk. Menara Amaran Maritim memerhati dan memantau komunikasi radio antara dua kapal yang berselisih untuk memastikan semuanya berjalan dengan selamat. Feri itu menuju ke selatan ke arah laluan di antara pemecah ombak Vegliaia dan pemecah ombak Curvilinear. Di sebelah selatan empangan Vegli, di luar pelabuhan, berhampiran pintu masuk pelabuhan, beberapa kapal berlabuh. Antara mereka terdapat 2 kapal tangki milik ENI, Agip Napoli dan Agip Abruzzo.
Terdapat juga 2 daripada 5 kapal dagang Amerika Syarikat dari Camp Derby yang berdekatan berlabuh di kawasan itu, Gallant 2 dan Cape Breton. Camp Derby ialah kompleks tentera Amerika Syarikat yang berfungsi sebagai hub bekalan utama untuk pasukan petugas selatan Eropah Tentera Darat Amerika Syarikat yang menyokong operasi Perang Telur. Agib Abruzzo, kapal terakhir daripada 4 kapal ini, berlabuh kira-kira 2.7 batu dari empangan Veglia. Ia berada di dalam kawasan larangan yang ditandakan dengan sempadan berbentuk kon. Kawasan ini adalah zon larangan berlabuh kerana kabel dasar laut melintasi dasar laut dan kapal yang berlabuh boleh merosakkannya. Kon itu juga menandakan laluan untuk kapal yang masuk dan keluar pelabuhan, memisahkan saluran dari kawasan berlabuh. Dari dek Moby Prince, pegawai feri termasuk kapten dan jurupandu boleh melihat lampu semua kapal yang berlabuh. Semua kawalan Moby Prince ditetapkan kepada mod manual, dikendalikan oleh kru yang berkelayakan dan berpengalaman. Pegawai berada di stesen masing-masing, mengendalikan peralatan radar dan radio dengan Kapten Chesa di anjungan memerhati mereka. Jurupandu mendengar pejabat pelabuhan berkomunikasi melalui radio kepada pihak komando. Haluan sebenar 195 iaitu laluan ke Olbia. Semasa feri melepasi empangan Veglia, jurupandu meninggalkan anjungan, turun dari kapal dan berpindah ke bot juruterbang yang sedang menunggu di sebelah Moby Prince. Selepas melepasi pemecah ombak yang dibina empangan, feri meninggalkan perairan pelabuhan dan memasuki perairan dermaga. Dari pintu keluar pelabuhan, kru sudah biasa dengan laluan ke Olbia. Biasanya ia mengikuti haluan 220 darjah, kemudian secara beransur-ansur melaraskan kepada 191 darjah untuk membetulkan haluan. Feri mempercepatkan kelajuan kepada 18 knot yang merupakan kebiasaan untuk kawasan ini. Berhampiran pintu keluar pelabuhan. Jurupandu di atas bot. Jurupandu memerhatikan feri terus bergerak mengikut laluan yang telah dirancang. Kisah ini telah disusun daripada laporan asal siasatan kemalangan dan satu lagi laporan yang dibuat 30 tahun kemudian. Ini adalah tafsiran saya berdasarkan bukti yang dikumpulkan semasa kedua-dua siasatan tersebut. Saya tidak tahu dengan tepat apa yang berlaku di atas kapal Moby Prince kerana semua orang kecuali seorang telah meninggal dunia. Ia adalah satu petang yang cerah dan tenang. Tiada kabus dan di pelabuhan jarak penglihatan sangat baik serta laut yang tenang. 2 orang dari Akademi Tentera Laut Itali berhampiran Trazza Mascagni, tenggara empangan Vegliae, memerhatikan feri itu meninggalkan pelabuhan dari tempat tinggi mereka. Mereka juga perasan sesuatu yang pelik berlaku pada Agib Abruzzo. Kapal tangki itu diselubungi sejenis awan atau wap berwarna putih, tetapi mereka tidak mengendahkannya dan kembali masuk ke dalam akademi. Sebenarnya, ada sebuah kapal lain dan kapal tangki itu sedang menjalankan operasi pengisian minyak secara haram pada waktu malam dengan sebuah kapal yang lebih kecil, mungkin sebuah tongkang. Tetapi tiada siapa yang mengenal pasti kapal tersebut. Tangki nombor 6 di Agib Abruzzo terbuka dan terdapat sebuah hos tergantung di sisi kapal. Kargo dalam tangki nombor 6 mempunyai campuran bahan api dengan 8% oksigen yang sangat hampir dengan julat letupan. Kapal tangki itu menghala ke selatan dengan lampunya dipadamkan, atau ia sedang mengalami gangguan bekalan elektrik sementara dan awan wap berwarna keputihan sedang menutupi kapal tangki itu. Jadi ada kemungkinan Moby Prince tidak lagi dapat melihat kapal tangki tersebut. Pada pukul 10.25 malam, kapal ketiga tiba-tiba kelihatan di laluan Moby Prince. Feri itu membuat pusingan tajam ke kiri untuk mengelak daripada melanggar kapal yang tidak dikenali itu, tetapi itu ternyata menjadi kesilapan yang membawa maut. Moby Prince melanggar bahagian kanan Agib Abruzzo, menghentam pada sudut 70 darjah. Haluan feri itu menghentam dan menembusi tangki nombor 7 kapal tangki itu, yang biasanya digunakan untuk sisa minyak atau air bilga kotor dan air basuhan. Tetapi dalam pelayaran ini, ia dipenuhi dengan minyak mentah ringan. Impak itu mengoyakkan tangki minyak, menumpahkan isinya ke dalam air sekeliling dan ke atas dek feri. Impak itu mengunci kedua-dua kapal bersama. Kapten Agib Abruzzo cuba mengemudi kapal tangki itu menjauhi Moby Prince. Moby Prince cuba mengundur dengan kemudi dipusing ke kanan, tetapi haluannya tetap tersekat pada kapal tangki itu dan minyak terus mengalir keluar dari badan kapal yang rosak. Ketika kedua-dua kapal berusaha melepaskan diri, geseran logam menghasilkan percikan api dan menyalakan minyak yang mengalir dari kapal tangki itu. Api marak,
menelan feri dan air di sekelilingnya. Dari sudut pandangnya yang unik, Menara Amaran Maritim melihat api meletup seperti gunung berapi. Api merebak dengan begitu ganas dan haba yang sangat kuat menyebabkan anak kapal di anjungan Moby Prince terpaksa meninggalkan bilik kawalan serta-merta. Mereka meninggalkan enjin berjalan pada kuasa penuh dengan kemudi dipusing kuat ke kanan pada sudut 30 darjah. Semasa mereka meninggalkan tempat mereka berharap feri itu akan terlepas dan berpusing menjauhi kapal tangki yang terbakar, bergerak ke belakang. Jadi api dan asap di haluan sepatutnya ditiup menjauhi tengah kapal. Kekecohan berlaku di atas feri penumpang. Api dan asap tebal dari haluan merebak dengan cepat dan memusnahkan sebahagian besar di hadapan. Tempat berkumpul di dek atas tengah, di mana rakit penyelamat disimpan, terlalu berbahaya untuk dicapai. Pegawai-pegawai kapal dengan cepat membuat pelan kecemasan yang lain. Mereka mengumpulkan semua penumpang di dewan kelas mewah di dalam kapal untuk menunggu bantuan. Dewan ini mempunyai dinding dan pintu kalis api, menjadikannya tempat perlindungan alternatif yang lebih selamat daripada bencana yang sedang berlaku di luar. Penumpang mula tiba. Ada yang membawa beg pakaian, ada juga yang memakai jaket keselamatan. Anak kapal telah dilatih untuk menghadapi kecemasan yang melibatkan kebakaran. Ada yang menyimpan buku panduan prosedur kecemasan di dalam poket mereka. Mereka meletakkan alat pemadam api di sekitar dewan untuk memadamkan sebarang kebakaran yang mungkin menembusi. Operator radio tidak dapat mencapai radio utama di bilik kawalan kerana kebakaran. Jadi dia menggunakan pemancar mudah alih sebagai gantinya. Cuba membunyikan amaran dan meminta bantuan dengan menghantar isyarat kecemasan berulang kali. Maybe. Moby Prince. Kami telah berlanggar. Kapal kami sedang marak terbakar. Kami memerlukan bantuan dari pasukan bomba. Suaranya semakin terdesak. Kawan, jika kamu tidak datang membantu kami, kamu semua akan terbakar. Mayday! Anak kapal dan penumpang menunggu bersama di dewan kelas mewah, mengharapkan bantuan tiba tidak lama lagi. Kerana mereka sangat dekat dengan pelabuhan. Di dalam, suhu masih boleh ditahan, walaupun api sedang membakar struktur di sekeliling mereka. Pihak berkuasa pelabuhan mendengar panggilan kecemasan melalui radio, tetapi ia lemah dan tidak jelas. Operator berusaha untuk memahami apa yang disampaikan dalam mesej itu. 3 minit kemudian, satu lagi mesej diterima. Kali ini daripada Agib Abruzzo mengatakan mereka telah dilanggar oleh sebuah kapal. Mereka menghubungi melalui radio sekali lagi. 2 minit selepas itu, operator membuat keputusan bahawa mesej kecemasan itu mesti berkaitan dengan Agib Abruzzo. Dalam kekeliruan itu, permintaan bantuan daripada Moby Prince tidak diendahkan. Pasukan penyelamat digerakkan untuk membantu kapal tangki yang bermasalah itu. Pihak berkuasa pelabuhan mengetuai dan menyelaras operasi menyelamat, manakala agensi lain seperti bomba dan polis memainkan peranan sokongan. 2 orang pekerja tambatan bertindak balas terhadap kecemasan itu atas inisiatif sendiri, tanpa sebarang arahan daripada pihak berkuasa pelabuhan atau mana-mana pihak berkuasa lain. Mereka adalah yang pertama meninggalkan dermaga pelabuhan. Pada pukul 10.30 malam, seorang penduduk yang tinggal di tepi laut menghadap ke arah pelanggaran itu, melihat apa yang sedang berlaku dari teres rumahnya dan mula merakam kapal-kapal yang sedang terbakar. Kedua-dua kapal masih terperangkap bersama, api telah merebak ke kedua-duanya dan juga laut di antara mereka. Penglihatan pada waktu malam sangat baik. Malah, sebuah pesawat alih Italia yang sedang bersiap untuk mendarat di Pisa dapat melihat kebakaran di laut dan melaporkannya kepada menara kawalan. Di dalam kapal tangki, beberapa anak kapal melihat keluar dari anjungan untuk melihat apa yang telah melanggar mereka. Walaupun terdapat api dan asap tebar, mereka masih dapat melihat bentuk sebuah bot besar dengan tingkap-tingkap besar seperti sebuah kapal penumpang. Dan kemudian, Moby Prince melepaskan diri dan kedua-dua kapal itu berpisah. Pada pukul 10.35 malam, kapten kapal tangki itu masih belum memberikan sebarang maklumat kepada penyelamat tentang kapal lain yang sedang terbakar. Pertama, Agib Abruzzo melaporkan bahawa mereka tidak dapat melihat apa-apa. Seminit kemudian, kapten melaporkan bahawa mereka telah berlanggar dengan sebuah bot tunda kecil atau tongkang, bukan feri penumpang yang besar. Pada pukul 11 malam, seorang pengawal di atas bot polis ternampak asap di kejauhan dan mencadangkan kepada komandernya supaya mereka menuju ke arah kapal tersebut. Tetapi kemudian mereka melihat 5 suar merah ditembak ke langit.
dan mendengar isyarat bunyi dari Agip Abruzzo. Bersama dengan panggilan kecemasan di radio saluran 16, komander dan pengawal mengalihkan perhatian mereka kepada Agip Abruzzo dan kapal kedua itu dilupakan. Kira-kira 40 minit selepas pelanggaran, kapal tangki itu menghantar satu lagi mesej radio. Nampaknya sebuah tongkang kecil yang melanggar kami. Bomba, Agip Abruzzo. Kami membawa minyak mentah ringan Iran. Tetapi kami tidak tahu apa yang dibawa oleh tongkang yang melanggar kami itu. Tanpa menyebut bahawa kapal kedua itu mungkin juga memerlukan bantuan menyelamat. Lebih banyak komunikasi radio berlaku selepas itu, tetapi tiada penyelarasan daripada pihak berkuasa pelabuhan dan tiada kesedaran bahawa mereka sepatutnya mencari kapal kedua. Asap semakin tebal dan merebak. Ombak membawa minyak yang terbakar dan dinding asap tebal ke arah pintu masuk pelabuhan, mengurangkan jarak penglihatan di sekitar kawasan kemalangan. Pada pukul 11.12 malam, sebuah bot tunda dari syarikat Tito Neri sampai ke kapal tangki itu dan satu lagi bot mereka tiba 8 minit kemudian. Pada pukul 11.22 malam, bot peronda CP-232 dari pihak berkuasa pelabuhan tiba di lokasi kejadian dengan komander pihak berkuasa pelabuhan berada di atas kapal. Mereka kekal berlabuh di antara Moby Prince dan Agip Abruzzo. Selepas melepaskan diri, Moby Prince terus bergerak secara mengundur dalam bulatan mengelilingi kapal tangki itu. Dengan enjinnya masih dihidupkan, api merebak dengan ganas dan nyalaan api mengenai bahagian-bahagian berlainan feri itu secara tidak sekata, menyebabkan ada kawasan yang terlepas daripada haba melampau. Tetapi ia kekal di atas dan pergerakan kapal secara mengundur membantu memelihara kawasan luar buritan serta kabin anak kapal di bawah. Di dalam dewan mewah kalis api, walaupun mereka dilindungi daripada haba, sistem penyaman udara kapal mula mengedarkan karbon monoksida yang membawa maut dan gas beracun. Penumpang dan anak kapal di dalam perlahan-lahan mati lemas. Karbon monoksida bergabung dengan hemoglobin dalam sel darah merah mereka, menyebabkan badan mereka kekurangan oksigen. Mereka mula mengalami sakit kepala, pening dan loya. Ada yang juga melarikan diri ke dek, tetapi mereka tidak mampu menahan haba yang sangat kuat yang terpancar dari badan kapal. Orang yang kekal di dalam mati akibat lemas. Sepanjang masa ini, tiada komunikasi yang berguna daripada kapal tangki mengenai usaha mencari kapal kedua. Mendengar perbualan radio tentang sebuah kapal terbakar yang ditinggalkan, para pekerja tambatan pun keluar untuk mencarinya. Pada pukul 11.26 malam, bot tunda melaporkan bahawa mereka telah melihat kapal kedua yang sedang terbakar dan sedang menuju ke arahnya, walaupun mereka masih belum mengenal pasti kapal mana satu. Kapten kapal tangki membantah, mengatakan dia membawa 82,000 tan minyak mentah dan terus menegaskan bahaya yang dibawa oleh muatannya. Pada pukul 11.30 malam, sebuah kapal lain melihat kapal kedua yang sedang terbakar. Bot tunda pekerja tambatan sampai ke Moby Prince. Pada pukul 11.45 malam, petugas isyarat maritim bertanya kepada pekerja tambatan sama ada mereka boleh mengenal pasti kapal itu. Mereka menjawab, Itu Moby Prince yang menjalankan perkhidmatan komersial. Terdapat ramai orang di atas kapal. Ada 50 penumpang. Mereka beritahu saya. Pegawai amaran. Seseorang perlu beritahu saya apa yang telah berlaku. Petugas tambatan nampak seorang mangsa yang terselamat di sudut kiri hadapan feri. Dia bergerak ke buritan dan terjun ke dalam air di mana bot tunda dengan cepat menariknya keluar. Pada masa yang sama, kru Agip Abruzzo juga memutuskan untuk meninggalkan kapal tangki itu. Mangsa tunggal yang terselamat dari Moby Prince memberitahu penyelamat bahawa dia bergerak melalui bilik-bilik kapal selama lebih sejam mengelak daripada api bersama seorang lagi anak kapal yang tidak terselamat. Dia berkata, masih ada orang lain di atas kapal yang sedang menunggu untuk diselamatkan. Walaupun dia merayu, operasi menyelamat utama tetap hanya memberi tumpuan kepada kapal tangki minyak itu. tiada pelan penyelamatan dibuat untuk Moby Prince. Pada pukul 2 pagi, menjelang pagi 11 April, sebuah kapal tunda berjaya merapati feri yang hanyut itu. Memakai pakaian kerja biasa dan tanpa topeng pelindung, seorang kelasi memanjat ke atas buritan dan memasang kabel tunda. Moby Prince ditunda kembali ke pelabuhan Livorno. 2 hari selepas pelanggaran, apabila haba dari kebakaran akhirnya reda, anggota bomba memasuki feri dan menemui mayat 140 orang. Antara 12 hingga 17 Mei, Agip Abruzzo dikosongkan daripada baki minyaknya.
Ia telah ditunda pada Oktober 1991 dan dilupuskan pada Januari 92. Siasatan kehakiman meletakkan punca tragedi itu pada kabus dan tindakan cuai serta tidak bertanggungjawab Kapten Chesa dari Moby Prince. Sebuah tuil di bilik enjin telah ditetapkan kepada autopilot menjadikan Kapten Chesa bertanggungjawab secara langsung. Dan kegagalan pihak berkuasa pelabuhan semasa operasi menyelamat telah diperkecilkan. Pada Julai 2021, 3 dekad selepas kemalangan itu dan kemarahan orang ramai yang semakin memuncak, Parlimen Itali membentuk satu suruhanjaya baharu untuk menyiasat kemalangan tersebut. Penemuan mereka menceritakan kisah yang sangat berbeza. Siasatan asal telah dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak lengkap. Bukti sama ada diabaikan atau ditinggalkan. Keterangan saksi mata, keadaan cuaca sebenar, malah rakaman video 2 kapal yang terbakar itu. Pejabat pendakwa raya pada asalnya bergantung kepada siasatan pihak berkuasa pelabuhan. Walaupun pihak berkuasa pelabuhan itu sendiri sedang disiasat kerana kegagalan mereka dalam tindak balas menyelamat. Laporan Suruhanjaya kedua tidak pernah secara khusus mengenal pasti kapal ketiga yang misteri itu. Tetapi, ia menyebut sebuah bekas bot nelayan Somalia bernama 21 Oktober 2 dan tongkang-tongkang lain yang mungkin terlibat dalam operasi munisi minyak secara haram. Bangkai Moby Prince kekal di Livorno selama hampir 7 tahun sehingga ia tenggelam di dok pada Mei 1998. Ia dinaikkan semula dan dibawa ke Turki di mana ia dilupuskan. Untuk menonton lebih banyak video bencana, klik pautan di skrin sekarang.